dia manusia paling kaya zaman dia, yang paling mewah pada zaman dia. Kemudian Tuhan turun, dia minta nak banyak mana. Orang itu pun membayangkan keinginannya. Kemudian Allah berkata kepadanya, tuan, kamu mendapat apa yang kamu mau, bahkan 10 kali ganda daripada yang ada di dunia. Tuan-tuan, manusia paling akhir kedudukan di dalam syurga mendapat 10 kali ganda kekayaan dunia. Tuan bayang tengok, besar mana syurga dia, istana dia besar mana. Tak boleh bayang. Sebab tu benda syurga ni tuan-tuan, mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Kemewahan dan keindahan syurga ni tuan-tuan, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, setiap keindahan dan kemewahan syurga tak pernah terbayang oleh akal manusia. Itu akhlak Nabi yang boleh memaafkan orang yang nak bunuh dia ketika itu juga. Kan? Ini perangai siapa? Perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang Nabi ajar ni, kaedah kejayaan dakwah Nabi ialah tiap-tiap kali orang buat jahat kepada kamu, senyum balik ke dia ataupun balas kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau kita tarik muka depan seorang Muslim, adakah berdosa? Jawapan dia ya. Tarik muka, selisih tepi seorang Muslim, tertarik muka buat macam tu, buat macam sombong tu kan, maka yang tu antara benda yang akan dituntut di padang mahsyar kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami rida Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami rida Islam cara hidup kami. Nabi Muhammadin Nabiyan wa Rasulah, dan kami juga reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi dan Rasul. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Nabi juga manusia biasa, maka Nabi juga senyum, dan kadang-kala Nabi juga pernah ketawa. Ketawa dan senyum adalah perkara-perkara yang harus, termasuk di kalangan benda-benda dan perkara yang harus, seperti makan, seperti minum, berjalan dan sebagainya. Maka Al-Imam At-Tirmidzi bawa tajuk ni nak bagi tahu dekat saya dan kita semua bahawa Rasulullah juga seorang manusia biasa. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sebut bahawa la tutruni, jangan kalian melampau-lampau di dalam memujiku, kama atratin nasara Isa alaihi salam, seperti mana melampau-lampaunya orang Nasrani ketika memuji dan memuja Isa alaihi salam. Nabi kata, sesungguhnya hanya sahaja aku seorang manusia dan hamba Allah sahaja. Memang manusia dan makhluk yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, para ulama yang hidup sejak daripada kurun yang pertama sampailah hari ini, mereka sangat bijak untuk membuat bab-bab yang menghimpunkan hadis-hadis yang mengingatkan kita betapa Nabi SAW juga orang macam kita. Bila tuan-tuan selalu faham bahawa Nabi juga orang,
maka barulah kita rasa boleh mencapai apa yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi ibadat Rasulullah, akhlak Nabi, yang kadang-kala bila kita baca sirah saja kita berasa macam jauh akhlak Nabi. Baca sirah rasa jauh akhlak Nabi yang boleh memaafkan orang yang nak bunuh dia ketika itu juga. Kan? Ini perangai siapa? Perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Bila kita baca benda-benda dan akhlak luar biasa Rasulullah, minda kita seolah-olah terseret bahawa Nabi SAW seperti seorang malaikat. Tak, Nabi orang, malaikat tak ada nafsu. Maka malaikat dia tak ada dendam dengan orang, malaikat dia tak ada perasaan malas hari ni nak semayang. Tak ada. Adapun Rasulullah berhempas pulas, menewaskan nafsunya, bukan setahun sekali, setiap saat, sama macam kita. Tetapi pilihan yang Nabi buat pada setiap saat adalah pilihan kepada urusan dan perkara yang boleh bawa redha Allah, yang boleh bawa pahala, yang boleh bawa kepada kesukaan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu imam-imam dia himpun bab, dia kata bagaimana Rasulullah tertawa dan juga senyum. Daripada Jabir bin Samurah, hadis 219 bercerita, kana fi saqai Rasulillah SAW humusyah wa kana la yadhaku illa tabassuma wa kuntu idza nadartu ilayhi fa qultu akhalul ainain wa laysa bi akhal. Hadis ni dhaif, tetapi dibawa masuk oleh Al-Imam Tirmizi kerana dhaifnya tidak melampau. Tuan-tuan, boleh tak riwayat dan cerita kat orang ustaz? Boleh. Hadis yang laisa syadid ad-dhaf maka boleh diriwayatkan dan dicerita dan disampaikan kepada orang ramai, cuma tak boleh jadi hujah saja. Kedua-dua betis Rasulullah tidak besar dan sesuai dengan bentuk tubuhnya. Yang ni tajuk kaki Nabi, betis Nabi. Yang ni dalam bab-bab yang pertama dulu kita mengaji dulu ni. Nabi seorang yang sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tidak terlalu tinggi seperti Umar, yang kalau naik kuda kaki dia sampai mencecah tanah, dia boleh pegang, dia boleh jejak tanah. Itu terlalu tinggi. Dan Rasulullah ini tidaklah terlalu rendah seperti Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud yang kalau dia sarungkan selipar Nabi di tangannya, maka selipar Nabi itu hampir memenuhi lengan Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya rendah. Abdullah bin Mas'ud ni seorang yang alim tapi rendah aja. Sahabat, ada yang tinggi, ada yang rendah. Maka Nabi satu orang manusia yang sederhana. Semua bentuk tubuh Nabi, dada Nabi, tangan Nabi, kaki Nabi sesuai dengan tubuh badannya, sesuai dengan saiz tubuh badan Nabi. Itulah huraian para ulama setiap kali bercakap tentang saiz dan juga bentuk tubuh Nabi SAW. Kata Jabir, Nabi tidak tertawa, cukup sekadar tersenyum. Apa tuan-tuan faham? Ni gelak besar macam kita ni, gelak. Tu saya buat, kan? Tu tak jadilah. Hak gelak besar. Adakah Nabi selalu gelak yang mengeluarkan suara? Jawapannya tidak. Jabir kata Nabi tak pernah gelak sampai keluar suara. Kenapa tuan-tuan? Adakah gelak sampai keluar suara ni dilarang dalam Islam? Rupa-rupanya ya. Gelak yang terbahak-bahak, kadang-kala ni satu orang manusia ni daripada kecil dia duk latih gelak panjang. Dia jadi latihan. Bila dia umur 18, dia umur 20 lebih, dia punya gelak ni satu office boleh dengar. Dia punya gelak tu sampai jadi mengilai gelak dah. Tuan-tuan, gelak yang macam tu adalah gelak yang boleh menggelapkan hati. Gelap hati. Sekali dia gelak macam tu, dia gelak terbahak-bahak, gelak sampai mengilai, gelak dia orang tengok pun takut.
Bukan contoh ni, kita buat hak kita duk jumpa kawan-kawan kan. Hak gelak dia tu. Gelak itu menghasilkan satu titik hitam di hatinya. Kalau sehari 7 kali dia gelak macam tu, hak gelak satu set tu. Kan? 7 kali. Duduk di tempat kerja tu, saya katalah bila duduk sekali ni, hak kaki gelak ni dia gelak. Lawak sikit dia gelak. Jadi Jabir bagi tahu Nabi tidak tertawa. Adakah seumur hidup Nabi tak gelak langsung? Jawapan dia tidak. Nabi ketawa juga, tapi tak banyak. Kebanyakan ketawa Nabi hanyalah senyum. Itu bahasa Arab. Arab punya bahasa, dia kata kebanyakan ketawanya ialah senyuman. Jika aku memandang Rasulullah, hatiku berkata, Jabir bin Samurah ni, aku kalau tengok Nabi, hati aku akan terdetik. Macam itulah terjemah dia. Betapa hitam pelupuk mata beliau, padahal beliau tidak bercelak. Nabi ni jadi macam hitam sikit kat sini. Kat sini. Di sinilah. Di sini. Nak tunjuk untuk dia. Walaupun Nabi tidak bercelak. Kemudian hadis yang ke-220 daripada Abdullah bin Al-Harith berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Sahabat yang riwayat hadis ni, kalau tuan-tuan perhati nama dia betul-betul, nama sahabat ni Abdullah bin Harith. Pernah dengar? Kan jarang lah. Abdullah bin Harith ni jarang. Dan Nabi, sahabat-sahabat dia yang nama Abdullah ni ramai. Tuan-tuan boleh sebut 5 orang, saya yakin. Hak kaki mengaji ni kan, ni semua tuan-tuan ni geng mengaji. Sahabat Nabi yang nama Abdullah ni ramai. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Hudzafah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Al-Harith, dan ramai lagi yang Abdullah lain. Abdullah lain. Cuma Abdullah bin Harith ni satu nama yang agak jarang disebut, kerana tidak banyak hadis yang dia riwayatkan. Apa dia kata tuan? Hadis ni hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dia kata, aku tak pernah melihat satu orang yang senyum lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, Rasulullah ni bukan, dia tak sebut aku sentiasa tengok Nabi senyum seorang-seorang. Tu bahaya. Tuan-tuan, bukan niat tu. Abdullah bin Haris bagi tahu ni, aku tak pernah jumpa satu orang yang paling banyak senyum daripada Nabi SAW bila jumpa orang lain. Bila jumpa orang, kita ni ikut mood kalau anak tak buat masalah, tempat kerja tak ada masalah, duit tak ada masalah, jumpa orang bolehlah nak senyum. Tapi kalau ada masalah, jumpa orang berdasarkan mood kita. Tolong faham, kita kata kat orang kan, aku tak senyum ni apa, kena faham oh dia abang siap dah, dia pejabat ni dia abang siap dah, kalau hampa tengok aku masam apa faham-faham Untuk sahabat mencari keadaan Rasulullah tak senyum ni susah. Bila masa yang Nabi tak ada masalah ni, ini Nabi SAW. Bahkan kalau orang sedang menghina Nabi, Nabi akan melihat dan Nabi akan senyum kepada orang tu. Orang jahat pun tuan-tuan, bila tengok dia orang yang kerah hati ni, orang yang kerah hati, jahat, orang jahat ni tuan-tuan, bila dia buat jahat kat kita, lepas tu kita buat baik terus. Jangan lawan lagi, buat baik terus. Kejahatan dia terhadap kita akan kurang daripada 100 jadi 80. Lepas 3-4 hari dia main buat jahat, kita buat baik kat dia terus. Ni yang susah kan. Yang ni saya ke kita semua masing-masing pakat cuba buat. Kadang-kadang boleh, kadang tak boleh. Kadang orang buat jahat tu dia meletup terus, kita balas jahat terus, balas jahat balik lah. Sebab kita tak mula buat, dia yang mula. Maka patut padanlah kita balas kejahatan balik kat dia. Yang Nabi ajar ni, kaedah kejayaan dakwah Nabi ialah tiap-tiap kali
Orang buat jahat kepada kamu, senyum balik kat dia, ataupun balas kejahatan itu dengan kebaikan. Kita duk mengaji sirah dengan Syama'il ni duk termenung macam mana ni. Rupa tuan-tuan, rupanya di kalangan anak-anak murid saya pun yang yang super baran ni. Super baran ni cikgu pun dia maki. Ada 2 orang. Saya ambil 2 orang ni tuan-tuan jadi rapat. Dan saya cuba telan dia punya tahap baran dia ni, kira sampai kawan tak ada satu dan tak ada seorang cikgu pun yang boleh rapat dengan mereka ni, 2 orang ni. Dua-dua ni sekolah umur lain-lain. Saya cubalah, hak lain saya tak boleh lah nak banyak-banyak, kita pun tak mampu. Cuba ambilnya 2 orang ni, saya cuba ambil. Tuan-tuan, kita balas dia punya kejahatan, kemarahan dia tu dengan kebaikan. Tapi ambil masa bukan setahun, bukan 2, Allahu Akbar. 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Seorang dah masuk UKM dah. Berubah. Itu power kaedah dakwah yang Nabi ajak, kan? Lepas tu kat orang lain tak boleh nak praktik dah lah, larat nak sabar. Banyak tuan, kita try sikit-sikit macam tu je. Tapi alhamdulillah selepas 4 tahun, tapi kena telan tuan, kena telan lah. Bila dia kasar kita baik, tapi rupanya dia ambil masa yang panjang. Itulah yang berlaku kepada Nabi. Tuan-tuan sekalian, hak Nabi tanggung kejahatan dan juga kebengisan penduduk Mekah. Tuan-tuan ingat berapa tahun? 15 tahun. Akhirnya semua lembut hati selepas 13 tahun. Nabi berdakwah. Ada yang 10 tahun, ada yang selepas 8, ada yang selepas Nabi Fathu Makkah 13 tahun barulah lembut hati. Rupanya benda tu adalah kaedah dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak itu turun ke dalam hati dan ruh anak cucu cicit Nabi SAW. Salah seorangnya Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Nama Ali Zainul Abidin, cicit Nabi, cicit bawah lagi. Ni semua keturunan Nabi bawah lagi. Keturunan Sayyidina Ali lah. Ali bawah sampailah kepada dia. Seorang yang alim dan seorang yang ahli ibadah. Cicit Rasulullah. Dia terkenal, semua orang sayang dia. Semua orang di daerah itu menyayangi Ali Zainul Abidin ni, cicit Rasulullah ni. Dahlah akhlak baik, ibadat banyak pula. Sampailah orang upah satu orang jahat, Samsing, hampir kacau dia, pi hina dia sampai dia marah. Samsing ni pun pi dekat Sayyidina Ali Zainul Abidin ini. Dia pun kata, hang kamukah yang bernama Zainul Abidin, lambang kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Zainul Abidin ni maksudnya wakil pada mereka yang menyembah Allah, lambang kemegahan orang-orang yang menyembah Allah, dia lah. Kemudian Zainul Abidin Ali ni jawab, ya, akulah orang panggil Zainul Abidin. Dia kata, hang bukan Zainul Abidin, bukan kemegahan orang-orang abid. Hang ni pencelaka bagi orang-orang yang abid. Depan-depan. Bila dia memaki hamun seorang ahlul bait yang alim, yang abid, ahlul bait yang ada kelayakan, ilmu pun ada, warak pun warak, ibadah pun banyak. 1000 rakaat dia semayang. Dia macam mana tuan? Ali Zainal Abidin ni banyak lagi lah cerita dia hal lain. 1000 rakaat sunat dia semayang. Masa tuan, kalau kata para ulama, kalau nak faham cerita macam mana orang boleh semayang 1000 rakaat, silakan solat witir sebanyak 11 rakaat setiap malam. Jangan tinggal setahun. Maka kamu akan memahami rahsia bagaimana awliya Allah, orang-orang ibadah, ahlullah melakukan ibadah sampai setahap itu. Kalau duha 2 rakaat pun tak buat, dia kira nak komplain je, macam mana ni tak masuk akal, tak payah. Sila semayang dulu witir 11 rakaat, kemudian boleh bercakap. Tu yang susah tu.
Jadi bila dia memaki seorang ahlul bait, memaki hamun depan orang ramai nak pukul dia. Maka Sayyidina Ali Zainul Abidin kata, jangan. Macam Nabi perangai, dia jangan. Biarkan dia habis bercakap. Maka kawan ni pun sambung, hang ni orang tuduh hang duk tikam nombok di sana, lepas tu hang ada perempuan dia duk tuduh Sayyidina Ali Zainul Abidin depan orang ramai. Tuan-tuan, kita kalau tuduh satu benda lah, jadi panas mengeletak badan. Kalau orang tuduh kita benda yang kita tak buat, dia publish dalam Facebook pula. Oi, macam mana tuan? Kan? Saya kena sekali, saya faham. Dia karang panjang. Orang ni, orang jahat ni, dia karang panjang tuan-tuan pasal kita, hak kita tak buat. Kita ni sehari-hari sibuk dengan nuhat-nuhat ni, tengok-tengok, keluar buat Facebook. Ustaz ni kencing, ustaz ni apa semua, Allahu Akbar ni, dia ketak badan ni, ketak habis. Kalau dia pamer aib yang kita buat pun kita dah ketak badan dah. Yang ni dia buat pula satu fitnah yang kita tak buat. Dia jadi 2 kali bergegak dia jadi 2 kali. Tak boleh tahan. Tapi bila pegang nombor telefon tu, seolah-olah main suara kata sabar. Bila kita sabar, tak balik tuan-tuan, istighfar apa semua, keputusan dia jadi macam lain pula. Subhanallah. Jadi Sayyidina Ali ni, bila satu orang yang diupah ni main maki dia, tuduh dia hak ni, orang ni pakat pijuk. Dia kata, semua yang hang sebut tu ada kat aku, dan apa yang hang tak tahu lebih besar daripada tu lagi. Dia senyum kat kawan ni. Bila dia boleh bagi respon macam tu dekat orang yang fitnah dia depan orang ramai, padahal dia ulama besar yang orang, bila dia berjalan di belakang dia penuh 70-80 orang, ratusan orang berjalan di belakangnya untuk mengambil ilmu dan keberkatan ulama ni bila dia berjalan dalam kota tu. Tak nak. Tapi dia boleh jawab, dia kata semua yang hang sebut semua ada kat aku, dengan senyum dia, dan apa yang hang tak sebut lebih besar lagi. Maka kawan ni waktu tu juga dia kata, asyhadu annaka ibnu Rasulillah, aku bersaksi bahawa memang kamu adalah cucu cicit keturunan Nabi SAW. Maka tanya Ali Zainul Abidin, apa yang membuatkan kamu memfitnah dan menyebut keburukan mereka keburukan aku di depan orang ramai? Jawab lelaki itu, aku diupah oleh orang untuk memburuk-burukkan kamu supaya kamu marah. Maka Ali Zainul Abidin kata, kenapa tak bagi tahu awal? Dia pun buat keluar 1000 dinar dan bagi kat lelaki itu. 1000 dinar, oi banyak. Hak inilah yang paling payah untuk dilakukan, iaitu apabila orang bercakap kasar dengan kita, untuk membalas perbuatan itu dengan senyuman terlebih dahulu. Kemudian tuan-tuan, itu Nabi SAW. Hadis 221, Abdullah bin Harith berkata, makana dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Rasulullah tidak ketawa, cukup sekadar tersenyum. Banyaknya Nabi ni senyum. Kita pun samalah, mulai malam ni untuk mengamalkan salah satu daripada sunnah Nabi SAW ialah senyum. Kalau kita berjalan kan, kalau kita berjalan jumpa orang hak sama jantina, tak apalah, senyum lah. Yang tak sama jantina ni masalah. Kalau senyum sekali dia balas macam tu susah kan, kita senyum dia balas mata, dia jadi ikut lain. Tapi yang sama jantina ni, maka sunnah Rasulullah apabila berselisih di antara satu orang Islam dengan Muslim yang lain, untuk menyampaikan salam dan juga memberikan senyuman kepada Muslim itu. Hak Muslim itu untuk mendapat senyuman pada kita. Biarlah masyarakat bahasa asing untuk bagi senyuman kepada orang yang tak kenal. Asing, masyarakat kita senyum kalau orang kenal, yes, yang tu okey, boleh diterima. Tapi kalau tak kenal senyum. Tambah kalau ke orang tu dia senyum, kita dia berjalan seorang, kita berjalan dua. Lepas-lepas aja dia kata, hang kenal ke? Tak tahu.
Aku ingat dia kenal hang, tak pun tak kenal. Gila apa? Oh, ayat kita keluar. Gila apa? Kan senyum kat orang, dah lah orang tak kenal dia. Lah. Tuan-tuan, mengamalkan sunnah Nabi akhir zaman macam ni. Sunnah Nabi. Nabi suruh bagi salam ni kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Bukan nanti kenal baru bagi salam. Macam itulah juga senyuman pada orang Islam yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Kalau kita tarik muka depan seorang Muslim, adakah berdosa? Jawapan dia ya. Jawapan dia ya. Tarik muka, selisih tepi seorang Muslim, tertarik muka buat macam tu, buat macam sombong tu kan. Maka yang tu antara benda yang akan dituntut di padang mahsyar kelak. Ketika baca ayat daripada surah Yasin, saya tak ingat ayat daripada surah Yasin, ayat yang menimbang tu, ayat yang Allah timbang semua amalan kita, kecil dan besar. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, amalan yang besar itu adalah ketawa, yang kecil yang akan ditimbang di padang mahsyar itu ialah senyum. Senyum. Kita senyum ikhlas kepada saudara Islam kita, maka ditulis oleh para malaikat sebagai pahala. Kita senyum sinis kepada satu orang sahabat kita, memang senyum tu senyum perli, maka yang tu ditulis oleh para malaikat sebagai dosa. Sebab tu tuan-tuan, bab ni ulama buat tajuk ni, ulama buat kitab ni, tajuk ni dibabkan tajuk ni sebab dia ada kaitan dengan apabila satu orang itu berdiri di padang mahsyar untuk dikira dosa dan pahalanya melalui senyum dan ketawanya. Hadis daripada Abu Dzar, hadis ni sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar. Yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayuqal i'ridu alayhi sigara dhunubihi wa yukhba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawma kadha kadha wa kadha wa huwa yuqirru la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqal u'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah fayaqul inna li dhunuban ma araha hahuna. Qala Abu Dzar falaqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajiduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tengok tuan-tuan, ini salah satu daripada suasana ataupun kejadian di padang mahsyar yang keluar daripada kaedah. Di padang mahsyar, salah satu daripada kejadian yang keluar daripada kaedah hadis ni. Hadis ni hadis sahih. Di padang mahsyar nanti kesemua kebaikan dan ibadat yang ikhlas akan dikira ditimbang sebagai pahala. Di padang mahsyar kaedah umum mengatakan kesemua maksiat dan kejahatan akan ditimbang sebagai dosa. Itu kaedah untuk semua orang, kaedah umum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada kes-kes yang tidak ikut kaedah ni, tapi tak banyak, kes terpencil. Contohnya hadis ni, kita tengok apa kes dia. Rasulullah berkata, Nabi cerita, sesungguhnya aku tahu orang yang pertama masuk ke dalam syurga dan yang paling akhir keluar daripada neraka. Yang ni mukjizat Nabi SAW. Ni mukjizat Allah tunjuk ke Nabi, manusia yang nombor satu masuk syurga selepas Nabi lah, selepas Nabi dan kumpulan-kumpulan pertama tu, ada hak pertama masuk syurga. Kemudian kata Rasulullah, dan aku juga tahu orang yang paling akhir keluar daripada neraka. Last sekali, nombor terakhir, manusia pemegang nombor terakhir yang akan masuk syurga dan dia keluar daripada neraka. Tuan faham tak? Macam mana keluar neraka? Lepas tu masuk syurga.
Ada kumpulan di padang mahsyar, timbang-timbang amalan dia, masuk syurga lepas timbang. Ada kumpulan di padang mahsyar, tak payah timbang amalan dia, masuk syurga. Dan ada kumpulan di padang mahsyar, timbang-timbang amalan dia, masuk neraka, kemudian masuk syurga. Jadi laki ni, dia adalah orang yang dia Islam tapi dia buat dosa, maka dia masuk neraka. Pada hari kiamat nanti, Nabi cerita, yang pertama Nabi cerita, aku tahu siapa yang nombor satu masuk syurga. Yang kedua Nabi cerita, aku tahu laki-laki terakhir masuk syurga, keluar daripada neraka, merangkak masuk syurga. Nombor tiga, Nabi nak cerita benda ketiga. Apa dia? Nabi kata, antara suasana mahsyar yang kalian akan lihat ialah seorang yang akan dipanggil, lalu diperintahkan, lalu perintah diberikan kepada malaikat. Allah panggil dia di padang mahsyar, panggil mai depan. Kemudian Allah arahkan malaikat, tunjuk kat dia semua dosa kecil yang dia buat, dan sembunyikan dosa-dosa besarnya. Allah arahkan malaikat, tunjuk kat dia, kat laki ni tak dengar lah, dia tak tahu. Tunjuk semua dosa kecil dia, dosa besar dia semua simpan. Selama, kita kata kalau umat Nabi Muhammad 63, 50 tahun dosa besar yang dia buat, semua jangan tunjuk, padamkan. Pasal apa? Tuhan kata tunjuk dosa kecil je. Malaikat pun bentang dia punya amalan, hak dia buat satu dosa kecil. Ketaklah ni, punya malu, semua orang tengok di hadapan Allah Azza wa Jalla. Malulah kita buat salah depan mak ayah kita pun kita malu. Ini depan Allah yang menciptakan kita dan depan semua makhluk. Bila dibentangkan keseluruhan dosa kecil yang dia buat sepanjang dia hidup, 40 tahun, 50 tahun, dia malu, dia rasa takut, dia rasa beban. Kemudian dia mula teringat, yang ni belum lagi dosa-dosa besar. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala selesai membentangkan, dia pun tanya, ya Allah, habiskah? Allah Taala jawab, ya, habis. Dia peringat Allah. Ni laki ni. Tuan-tuan, kita buat dosa besar 50 tahun, tiba-tiba satu pun Tuhan tak tunjuk. Jadi macam mana, tuan-tuan? Jadi waktu tu jadi percaya tak? Dia jadi tak. Antara percaya dengan tak percaya. Setiap orang yang berdiri di padang mahsyar ketika tu faham bahawasanya seandainya sebatang jarum yang kita pinjam daripada orang sengaja tak hantar balik, maka yang tu boleh menghalang kita daripada masuk syurga Allah. Selagi mana orang tadi tidak mengampunkan kita, sama-sama duduk atas padang mahsyar. Jadi kawan ni pun dia faham, Allah duk tunjuk dosa-dosa kecil dia. Dia faham yang ni dosa, dia memang kena. Dia kata sagi dosa besar lagi sekat. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata habis, yang ni je. Dia jadi mulut dia antara percaya tak percaya. Dia peringat, dia kata, ya Allah, sebenarnya dulu aku pernah buat hak ni, buat dia duduk ni, dia duduk senarai. Ya Allah, dulu 20-an dulu aku dengan seluar pendek semayang pun tak, lepas tu menikah, lepas menikah baru start semayang tu pun Jumaat tak pi. Dia duduk habaq kat Tuhan ni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menikah apa semua sampai umur 40 baru start puasa Ramadan sebenarnya. Daripada umur 15 tak puasa Ramadan, baru duk belajar pakai tutup aurat, baru duk belajar mayang. Dia duk pi peringat balik ni. Dia kata, ya Allah, sebenarnya aku buat hak ni, buat hak ni, buat hak ni. Dan orang itu akan mengakui semuanya, kata Nabi. Yang ni kes terpencil, tuan. Macam ni. Pada masa yang sama, dia juga merasa bimbang dengan dosa-dosa besarnya. Selepas itu, perintah yang selanjutnya kepada malaikat, Allah Ta'ala sebut kepada para malaikat, berikanlah kepada dia laki tak sah ni, pahala kebaikan bagi menggantikan setiap kesalahan yang dilakukannya. Macam mana tuan ni? Tuan-tuan, Allah Ta'ala punya rahmat kena pada orang tak kira masa dan tak kira tempat. Rahmat Allah luas sampailah di padang mahsyar. Satu orang yang buat dosa besar
Tiba-tiba di padang mahsyar disenaraikan 50 tahun dosa kecil saja yang dia buat. Dosa besar dia ditutup oleh Allah. Rupanya dosa besar dia diampunkan oleh Allah di padang mahsyar. Dah dosa besar dia diampunkan oleh Allah, Allah arah pula dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tuhan kata, ganti semua tempat dosa dia buat tu dengan kebaikan. Dia jadi laki-laki ni dia jadi apa nama ni, jadi tak percaya. Jadi tak percaya dengan pengampunan dan rahmat Allah yang maha luas, yang diberikan kepada setengah-setengah orang. Tapi yang tu bukanlah orang kata kaedah yang umum lah, tuan. Itu bukan kaedah umum. Tuan jangan duk harap, ya Allah golongkanlah kami kumpulan ni, ya Allah setiap dosa diganti dengan pahala. Bukan. Hak ni special case. Ni saja. Dan hadis ni sahih. Siapa lelaki itu, nanti di mahsyar semua orang akan tahu. Ni hadis yang kita mengaji malam ni. Siapa lelaki ni? Tapi Rasulullah, Nabi dah tahu dah. Mukjizat Nabi sudah melihat lelaki itu. Ni mukjizat Nabi. Tu kata mukjizat Nabi mencecah ribu tu. Nabi ni Allah tunjuk lelaki tu, Nabi tengok. Maksudnya Tuhan buka lah. Tuhan buka, Nabi pun melihat lelaki itu siapa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Nabi cerita pasal cerita ni, keanehan dan juga keluasan rahmat Allah membuatkan kata para sahabat yang riwayatkan hadis ni, termasuk Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar kata, bila Nabi cerita pasal cerita ni, aku melihat Nabi senyum sampai nampak gigi gerhamnya. Senyum-senyum sungguhlah. Sebab apa? Sebab teruja dengan kasih sayang dan rahmat Allah yang luas. Hadis tu hadis sahih. Kemudian hadis 223 masih lagi senyuman Nabi SAW daripada Sayyiduna Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Kata Jarir ni terkenal lah, Jarir bin Abdullah, seorang sahabat yang terkenal. Semenjak aku memeluk Islam, Nabi tak pernah menghalang aku mengunjungi beliau. Nabi satu orang yang semua orang apa nama ni pergi kepada Rasulullah. Semua orang yang sakit pergi ke Nabi, yang ada masalah pergi ke Nabi, yang segalanya. Nabi lah suami kepada berapa belah orang isteri, 11 ataupun 9 orang isteri, dialah juga suami. Jadi kehidupan Nabi ni penuh dengan kunjungan. Kata seorang sahabat Jarir bin Abdullah, Nabi tak pernah halang aku untuk mengunjungi beliau. Saya pun sibuk kalau duduk di rumah, tuan. Orang main pun kira kadang-kadang terpaksa kata, tak boleh ikut malam ni. Kena sebut macam tu. Sampai kena sebut, malam ni tak boleh ikut, petang ni tak boleh ikut, sebab terlalu ramai. Dan tetamu akhir zaman ni pula, tuan-tuan, saya nak peringat, tetamu akhir zaman ni pula, kalau dia nak kata ustaz, esok nak pergi ziarah ustaz, maksudnya bukan masa yang kita kosong, masa yang dia kosong. Tu yang perik tu. Dia kosong, bukan kita kosong. Dia tak tanya dah, ustaz free bila? Kita kena tanya, entah free bila nak main ziarah nah? Jadi dia abang, free tang ni. Ataupun dia tak tanya dah, dia abang aja, ustaz esok nak ziarah. Takkan kita nak kata tak payah ziarah nah, ziarah orang lain. Mai. Nak mai bila? Lepas Zuhur. Kita pun lega lepas Zuhur, dan lah sekali nak pergi kuliah. Tuan-tuan, 6.30 sampai. Dia muhung ke dah? Tak muhung 6.30 lepas Zuhur ke? Nak marah siapa? 6.30 sampai. Allahu Akbar. Kita nak keluar pergi kuliah, takkan tak angkat ayam kan? Tapi dia abang, memang dia abang nak main dia. Jadi tetamu hari ni dia main tu ikut kosong dia. Ni nak tegur sikit, tuan. Kita main ikut kosong ustaz tu ataupun orang yang kita nak ziarah tu. Jadi kita orang biasa, kami kan, orang biasa ni kira kadang-kadang tu tempat sahabat tak sesuai kan. Depa duk ingat depa seorang aja main rumah kita. Dia tak tahu sebelum dia 3 keluarga dah main. Dia main tu yang keempat dah hari tu.
Yang keempat dah, kita pun dah 4 jam dah duduk tu kan. Jadi kadang-kala dengan iman yang lemah ni, kita terpaksa kata petang ni tak boleh ikut, nantilah lain kali. Yang tu jangan terasa tuan-tuan, sebab ramai. Adapun Nabi, ini yang pelik Rasulullah. Ini pelik Rasulullah. Keunggulan akhlak Nabi. Kata Jarir, Nabi tak pernah kata tak boleh bila aku kata nak pi. Hantar je WhatsApp kepada Nabi, contohlah kan, Nabi akan balas, boleh, mai. Kan? Bila masa. Jadi dia kata Nabi tak pernah menghalang aku untuk menziarahi beliau. Satu, yang keduanya, apabila melihatku Nabi akan tersenyum. Tidak pernah ayat tu Nabi melihat aku kecuali Nabi mesti senyum. Tu baru betul terjemahan dia. Sebab bahasa Arab dia wala ra'ani illa dhahikah. Tak pernah Nabi tengok aku mesti dia senyum, kecuali dia mesti senyum. Ini Nabi SAW. Kemudian hadis yang ke-224 sama, sahabat yang sama, makna juga sama. Ma hajabani Rasulullah SAW wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassam. Illa tabassam. Hadis yang terakhir untuk malam ni. Saya baru habis ceramah tak sat. Tu yang baru habis ceramah sejam lebih, lepas tu balik terus patah balik mai. Balik duduk di rumah sat. Depa ni tolong serika baju bah. Tu terus keluar mai. Ini kita baca yang terakhir hadis ni. Hadis 225 daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melaporkan. Yang ni tuan-tuan pun dah pernah dengar dah cerita ni. Selalu tuan-tuan dengar. Siapa yang rajin ngaji hadis ni dia pernah dengar, iaitu lelaki terakhir yang merangkak keluar daripada neraka. Pun Nabi dah pernah. Sama. Pasal apa sama? Sebab ramai tak baca. Sama tang dulu lah, tak ada muka surat kan. Ataupun kalau yang baca, ada yang baca setengah, ada yang 2 muka surat, ada yang 3 muka surat. Amal ibadah kita tak sama, maka tahap kemuliaan dan ganjaran yang diberikan oleh Allah juga tak sama. Ada orang dia masuk syurga lepas 500 tahun baru dia jumpa kawan dia lah. Selepas 500 tahun dia dah duduk dalam syurga punya lama apa semua, baru jumpa kawan dia. Okey, kemudian laki-laki ni manusia terakhir masuk syurga. Bila dia masuk, dia tengok macam syurga dah penuh, semua istana dah ada orang, dia pun keluar balik. Dia mengadu kepada Allah, wahai Tuhan, semua rumah dah penuh dalam syurga. Orang itu ditanya, Allah Ta'ala pun tanya dia, adakah kamu ingat kehidupan kamu semasa di dunia? Dia jawab, ya. Tuan-tuan, kita ingat tak nama kita apa waktu tu? Ingat? Bila kita masuk syurga, kita ingat tak mak ayah kita nama apa? Ingat. Ni masjid ni pun kita ingat. Dengan izin Allah, semua benda dalam dunia ni kita akan ingat. Waktu tuan-tuan masuk syurga, satu hari nanti bila tuan-tuan duduk rehat, teringat balik Masjid Aceh. Oh, ada kuliah. Tuan-tuan khair ni, kamu ingat tak siapa manusia yang paling mewah dulu hidup di dunia? Dia kata, ya, ingat. Lalu diperintahkan kepadanya, bayangkanlah kemahuanmu. Lah hang berangan takat mana yang hang mau. Kekayaan. Dia pun bayang kekayaan yang dia mau. Mula-mula Tuhan peringat dia manusia paling kaya zaman dia, yang paling mewah pada zaman dia. Kemudian Tuhan terus dia minta nak banyak mana. Orang itu pun membayangkan keinginannya. Kemudian Allah berkata kepadanya, tuan-tuan, kamu mendapat apa yang kamu mau, bahkan 10 kali ganda daripada yang ada di dunia. Tuan-tuan, manusia paling akhir kedudukan di dalam syurga mendapat 10 kali ganda kekayaan dunia. Tuan bayang tengok, besar mana syurga dia, istana dia besar mana. Tak boleh bayang. Sebab tu benda syurga ni tuan-tuan, benda syurga tuan-tuan, mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Kemewahan dan keindahan syurga ni tuan-tuan, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, setiap keindahan dan kemewahan syurga tak pernah terbayang oleh akal manusia.
Orang nombor last apa dia punya kedudukan dia, terang mana kekayaan dia? 10 kali kemewahan dunia. Entah noh, memang dahsyat lah syurga ni tuan. Sebab itu orang yang cerdik dia menghabiskan masanya untuk mengejar syurga dan akhirat. Orang itu membalas. Tuan-tuan, laki-laki ni bila Allah Ta'ala kata kat dia, hang dapat 10 kali ganda kekayaan dan kemewahan dunia, dia waktu tu dia balas balik ke Allah Ta'ala. Ni laki ni, bila Allah Ta'ala cakap macam tu, dia kata, adakah engkau sedang mempermain-mainkan aku padahal engkau lah sang penguasa? Dia kata kalau ayat kita macam ni lah, dia kata hang ni tak padangan Tuhan duk kena orang ni. Macam tu. No, ayat dia keluar daripada mulut laki-laki ni disebabkan dia jadi macam percaya tak percaya dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Besar sangat Allah bagi. Jadi maka terkeluar daripada mulut dia, pasal apa? Allah mempermain-mainkan aku, dia kata. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi kalau riwayatkan hadis ni, Nabi akan tertawa sehingga terlihat gigi geraham beliau. Sebab apa Nabi gila? Sebab apa yang Allah tawarkan itu sangat jauh, sangat luas, sangat besar daripada apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Tuan-tuan, jadi saya rasa sekadar dulu insya-Allah untuk malam ni. Moga-moga kita dapat i'tibar dari hadis-hadis yang saya bacakan, untuk sama-sama kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan singkat kita menuju ke alam akhirat. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلى وصحبه اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.